Kasut ini telah terbukti dan dipakai oleh juara dari Jepun menakluki persada maraton dunia. Dan akhirnya telah selamat sampai ke Malaysia. Jangan buang masa. Jom sama-sama kita review Li Ning Fei Tian 6 Elite Stage. Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi channel. Welcome back to On Point Running Shoe Review. Back to back review. Lepas je kita ngam-ngam review kasut running Super Trainer Li Ning Red Hair 9 Ultra ni, kita terus kepada satu lagi kasut yang anda dah terperasan masa video sebelum ni. Kasut running terpantas negeri Jepun. 2 jam 4 minit 55 saat. Ui, 4 minit tu. 2 jam 4 minit. Aduh, laju gila tu. Dah macam level-level Kenya tu. Dan dah sampai ke Malaysia. Anda antara orang yang terawal dapat tonton review ini. Sebab kasut ni ada 90 unit je ketika video ni dibuat. Entah-entah tinggal berapa unit orang dah beli dah kan. Berikan tepukan gemuruh kepada Li Ning Fei Tian 6.0 Elite. Ini kena gempak lah pasal ini adalah pure kasut performance, kasut marathon super shoes dari Li Ning, menjadi very highly rated sebab Soguro Osako yang pakai. Okey, saya nak memetik satu petikan mendalam tentang kasut-kasut super shoes ni. Ramai orang sering beranggapan nak bagi lari laju, nak bagi kaki kuat, kena berlari dengan kasut-kasut running super shoes carbon plate. Tetapi hakikatnya, diri anda sendiri, kaki anda sendiri yang kena betul-betul kuat. Barulah jika anda memakai kasut running super shoes carbon plate ni, ia akan memberi manfaat yang seadanya dan membantu dalam larian anda. Video ini sangat menarik. Anda kena tonton sampai habis. Tetapi macam biasa, bak kata sahabat saya dari balik Pulau Pinang, siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long. Subscribe. Yes, and thank you. A few minutes later. Kasut ini didatangkan dengan beberapa color, tetapi color yang saya sedang pegang ni adalah color pilihan Soguro Osako. Sebab color inilah yang dipakai ketika 7 Disember 2025 di Valencia Marathon, ketika beliau memecahkan rekod beliau sendiri. Dah lah dia buat rekod, dia pecahkan rekod dia sendiri 2 jam 4 minit. Hai, kalau kat Malaysia paling laju berapa Jangan sebut 2 jam 10 lah, 2 jam suku pun kalau Malaysia boleh kejar champion Indonesia tu pun kita akan berasa sangat terharu dan bangga. Mungkin boleh, okey? Sampai Abang Jamil mampus. Tapi kasut ni kategori super shoes seperti Alpha Fly 3, Pro 4, SC Elite dan semua kasut-kasut tu, kalau anda tengok Hoka lagi mahal lah. Okey, semua kasut-kasut tu range dia berapa? 900 ke 1000 ringgit ke atas. Kasut ini dengan build up material quality premium macam ni, harga dia RM829. Sorry, saya terkejut. Dan macam mana anda nak beli? Yes, ada 2 option. Tetapi dia ada outlet terpilih saja dekat Pavilion, TRX, satu lagi maybe dekat Sunway yang ada kasut ni, dan dekat online. Tetapi RM829 tu, anda guna promo code yang saya sediakan ni, anda boleh dapat 5%. 5% tu banyak. Dekat RM50 dapat diskaun. Ni dia, LN Rumi 5. LN Rumi 5. Dapat 5% pergi kedai ke ataupun online. Mana-mana boleh, tak ada masalah. Selagi stok masih ada. Promo tu bukan kasut ni, 2 kasut ni. Dua-dua boleh pakai. Okay? Kasut ni harga RM600 lebih, ni RM800 lebih, dapat 5%. Kasut ini, size saya sama dengan Red Hair 9 Ultra ni. US 11, Euro 45, 28.5 cm. Berat dia antara yang paling ringan ada sekarang ni 230 gram. Wow. Serius ringan, tetapi dia punya ringan bukan ringan sebarangan. Anda tengok dia punya midsole. So dia drop. Yang drop ni sebenarnya Li Ning tak bagi. Saya study sendiri. Ada beberapa versi, tetapi ni versi yang paling accurate dan boleh dipercayai. Stack height dia 40mm, drop 6. So depan ni 34mm, belakang ni 40mm, ngam-ngam untuk dia dihalalkan jika menang podium untuk larian antarabangsa. Lebar dia not bad. Lebar depan dia lah 11.48,
menghampiri 12 tapi belakang ni tak berapa lebar. 8.3 je berbanding ni 9 point lebih belakang dia, okey. Of course lah kasut ni kasut neutral. Neutral. Yes, rasa neutral, sedikit je stabil dia. Stability kalau ni walaupun dia kasut neutral tapi stability saya boleh bagi 8. Yang ni maybe 6. Still stable untuk kasut-kasut super shoes. Kita tengok betul-betul profil kasut ni. Tengok betul-betul profil kasut ni. Memang kita nampak memang di-engineeredkan, dijuruterakan untuk kasut-kasut racing. Nampak agresif tetapi sleek dan minimalis. Permainan-permainan color dia, dia punya geometri dia, dia punya finishing dia memang nampak sangat premium. Dia kata ada fastest dual phase support knee system, dan dari segi fitting saya sebutkan tadi size saya tu true to size. Bila kita masuk fitting, nampak tak? Dia buat style collar, style stocking. Dia tak ada tang. Tang dia yang ni lah. Okay? Oh, ini lawa lah macam 3D printed lah. Oh, kalau anda gerakkan ini macam image burung, angsa sebagainya. Okay, memang style lah. Memang nampak Chinese punya hologram ni style. Okay, dia punya tang ni very stretchable, very breathable. Dia tak ada gosseting atau semi, dia jenis sarung. Bila anda sarung, boleh tarik, dia acah-acah pull tab. Pun style ni Sweet Baldu ada logo kat sini. Anda tengok tulisan Elite ni, tulisan yang sangat stylo macam kat kotak tu. Ini memang nak tunjukkan dia betul special punya kasut, flagship punya kasut. Okay, dan bila anda sarung, ada padding kat sini, color yang merah acah-acah pink ni memang stylo gila. Bila pakai, dia tak ada runners knot. Okay, bila pakai macam tak rasa pakai. Okay, dia ada pro dan cons. Sekejap lagi saya ulas dekat test running tu berkait dengan dia. Tapi maksud saya, point saya, fitting selesa, tobok anda selesa, tak rasa langsung macam bunian macam saya pakai Kit Brand tu. Tak ada langsung, sebab apa material dia, boom fiber apa ni, kombinasi tekstil dan TPU tu membuatkan rasa sangat selesa, sangat breathable, dan ditambah dengan tali sentiasa tak ada masalah. Tali saya bagi A+ lah, ini terbaik lah department tali dia, KPI 5. Material cantik. Saya dah sebut kat kasut ni, dia punya panjang, yang penting panjang cukup. Tak ada masalah. Bila saya ikat double knot, double tight, double knot pun memang rasa sedap. So dia snug, cantik, tak ada masalah, fitting sangat selesa. Cuma dari segi lock ni akan ada sedikit isu. Alright, anda tengok betul-betul logo ni bukan saja-saja tu. Anda pergi zoom sikit, dia crafted dengan ada detailing, leaning punya design. Kata ni brand signature, dan anda pergi zoom dalam hitam ni, dua-dua ni nampak macam abstrak dan nilai estetika tertentu. Lepas tu dia ada outline color merah ni kat logo ni. Hoi, lawa gila bet. Jarang ada putih yang lawa macam ni. Color merah ni special. Dia buat macam ni rasa memang rasa tebal aja kat sini kan. Okey. Lepas tu dia main color silver. Oh. Ini memang China 2026 ah. Jauh beza dengan color-color malap dulu Color-color boring kasut-kasut China 5 tahun lepas. Lain gila lah. Dan midsole dia yang paling special lah. Dia lebih kurang sama dengan midsole ni. Yang ni 3 layer, ni 2 layer. Midsole atas Super Boom Capsule. 95% high energy return. Tinggi gila babe. Even Pro 4 pun baru 92 gitu, dia dah 95. Tinggi gila dia. Dan yang best, dia ada T1000 full length cover plate. Capsule ni, dia macam saya katakan tadi, dia sama super critical P-bar. Fully P-bar. Tetapi di-coatedkan. Di-coatedkan dia buat macam capsule. Dia buat macam air zoom system kat Nike. Tapi yang tu berat sikit. Lepas tu dia rigid sikit. Yang ni dia soft, anjal, sedikit squishy. Tapi yang bawah ni lembut. Dia terbalik. Selalu lembut atas. Hard bawah dia terbalik. Nampak tak? Dia terbalikkan. So, mesti ada purpose tertentu lah. Okay? Bawah 29-30. Bawah ni 29-30 konsisten. Yang atas ni lembut lah pula. Yang bawah ni, atas ni 28-29. Bawah ni 23-24. Dia squishy tu. Bila saya tekan. Nampak tak? Bila saya tekan. Dia ada dua sifat yang berbeza. Yang ni energy return tinggi. Yang ni tujuan dia macam saya katakan lebih kepada nak stabilizekan daya kompres. Bila dia nak decompress tu, dia stabilizekan supaya spread dia punya tekanan daya tu, dan anda punya larian sensasi tu lebih enjoy. Kita buat band test. Allah. Ui. Tak boleh. Pro 4 Alpha Fly saya bagi close to 10. Dari segi stiffness saya tak boleh bend terus. Pro 4 9.5 sebab dia carbon rod. Yang ni 9. Dia bawah sikit. Susah. Maknanya memang dia eksplosif. Dia bermaksud kalau yang kombinasi P-bar ni,
dengan carbon plate ni, dia punya advantage kat mana tau? Siapa yang tekan banyak, dia punya kembalikan lagi nyaman, lagi untung. Tekan banyak, kembalikan banyak. Tekan sikit, kembalikan sikit. So, masuk dia kasut, laju. Lari easy, kurang sesuai. Kasut ni, dia memang kasut lari. Kalau nak jalan, rasa awkward sangat. Sebiji macam Alpha Fly 1, 2 dan 3. Jalan memang pelik. So, kalau anda punya race berjalan, jangan pakai kasut ni, okey? Kemudian bawah ni CGU, outsole dia. Gram Control Unit, Polyurethane, Elastomer P-bar. Sebenarnya material yang sama, tapi ni nampak lebih durable sebab dia super trainer. Maknanya dari segi grip traction ni lebih. Ni ada sedikit kurang, mana tengok ruang-ruang pattern dia sama je, tapi dia kecilkan ruang-ruang. Ada cut out kat sini, expose full length cover plate, tapi coverage dia bagi full coverage. Jarang kasut-kasut running, racing biasanya dia acah-acah bagi coverage. Ni dia bagi penuh dan dia still ringan. Wow, ini experience running saya. Minggu ni saja, tak pernah dibawa orang. Dulu gajian buat lah, sekarang dah jarang. 2 kali saya pergi arena sukan sebelum pergi kerja. Saya punya rutin memang macam tu lah. Saya dah start subuh kat sana, semain subuh kat sana. Start seawal mungkin. Saya pastikan 7.30 dah siap semua workout. Saya dah boleh pergi ready pergi kerja. Yang 2 kali. First saya buat yang 4 leg. Yang kali kedua saya buat tempo. Saya pakai kasut ni. Extremely bounce and propulsive. Biasanya kalau saya nak workout, bila saya easy tu saya pakai kasut lain lah. Kasut-kasut easy. Tapi ni saya sengaja nak pakai kasut ni. Agak sedikit awkward kalau anda lari slow. Ada gambar video kat sini anda tengok Bila anda berlari laju, anda berasa seperti smooth floating ride. Dalam erti kata lain, kasut ni kasut cruising. Pace yang hard sikit, pace tempo, dia akan dapat benefit. Cruising. Dia macam membantu anda. Kalau anda boleh buka stride. Sebab tu saya kata, nak pakai kasut carbon plate. Kaki kena kuat, anda sendiri kena kuat. Dah kuat untuk training, anda dah ada fitness dan aerobik yang betul-betul sesuai. Okay, kalau pakai santai-santai kurang sesuai. Sebab apa? Bila anda buka stride, baru anda dapat rasa dia punya rolling tu, anda punya gate cycle tu, sensasi yang sangat fun. Dalam erti kata lain, saya nak bagi bantu anda nak rasa feeling. Kalau siapa ada, tak ada. Dia antara kasut running yang saya sangat minat, Nike Alpha Fly 3. Dalam bersih yang lebih senyap, ni kena gelak sikit dah. Dan lebih senyap dan lebih ringan. Alpha Fly 3 tu pakai tapi dia bising. Kecepak daripada punya air zoom unit tu. Kecepak yang paling bising, yang nombor 1, 2 makin senyap, 3 dia pasang silencer, still ada bunyi. Yang ni tak ada bunyi. Enjoy dan lebih ringan. Itu dia. Siapa peminat Alpha Fly 3, ini dia punya reimaginasi dalam bentuk bersih yang lebih baik. So apa yang saya suka? Of course midsole dia saya suka. Saya suka reka bentuk dia. Saya suka stylish dia. Saya suka keringanan dia. Antara yang paling ringan apa lagi yang ringan? Saya rasa ni antara paling ringan. Ada kasut ringan tapi midsole dia tak banyak. Ini midsole banyak, gempal macam ni tetapi nampak agresif, ringan, 230 gram dan maybe saya suka harga dia. Sebab kalau compare yang setara-tara dengan dia, semua main 900,000. Ini 800, kalau anda guna diskaun 700 lebih. Kau mampu. Kau sekolah tak see my level, world class only. Janganlah marah kan. Relax, janganlah marah kan. Yang ni saya tak suka. Saya nak cakap yang pemula tadi, kalau anda perasan, dia punya lockdown ni, rasa kurang secure. Nak tengok. Rasa kurang secure. Tapi bila dilihat-lihat memang kebanyakan kasut-kasut racing macam tu lah. Sebab tu dia tak boleh pakai selalu. Dia kurang protection kat situ. Anda tengok saya rasa sebab kita dah biasa ada kasut-kasut yang conventional, ikat, ada runners knot. Supaya dia lock, rasa ni tak rasa. Ataupun memang dia design macam tu, tak nak bagi anda rasa. Anda tengok yang ni. Nampak? Tak boleh. Cukup protection. Ini memang enjoy lah. Sebab tu dia trainer sebenarnya pakai lebih banyak daripada racing. Dan buat speed work best gila. Okay? So, yang tu saya kurang sikit. Kemudian saya kurang suka tak ada runners knot. Yelah, dia dah macam ni, dia tak ada tang. Anda tak boleh adjust. So, nasib baik yang ni pakai okey lah. Kemudian macam saya katakan tadi lah, heel counter. Tapi padding dia okey. Maybe dia boleh tebalkan sikit kat sini. Kat bahagian sini. Supaya saya boleh ada rasa. Ada lock kat sini. Okey? So, kasut ni untuk siapa? Okey, dengar betul-betul. Saya dah katakan tadi banyak orang salah sangka tentang kasut carbon plate. Kasut carbon plate ni memang dan didesign sebab Osako pakai babe. Untuk performer. Siapa-siapa yang memang betul-betul rasa laju. Ataupun kalau anda yang bukan jenis berprestasi tinggi, anda lari pace biasa-biasa, tetapi ada larian anda yang anda nak push sikit, pakai kasut ni. Sebab harga kalau lepas diskaun 700 lebih, boleh pakai kasut ni. Ataupun sebenarnya saya tak boleh halang pun siapa nak beli, betul lah kan?
nak buat koleksi ke atau anda rasa nak cuba kasut ni, anda ada target pace tertentu, sekarang lagi pace 76, nak target pace 5, beli kasut ni untuk anda punya speed work, okey je. Tetapi bagi mereka-mereka yang serius, nak upgrade, anda dah puas pakai macam-macam brand, inilah dia kebangkitan kasut-kasut China. Dengan kasut macam ni, tak menyesal kalau siapa nak beli. Okey, kalau siapa nak beli, okey. Jadi itu saja ulasan daripada saya. InsyaAllah saya akan buat video seterusnya lepas ni, okey, yang berkaitan dengan kasut-kasut China dan kasut-kasut favourite saya tahun ni, dan anda kena tonton video tu nanti, okey. Dan terima kasih anda sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ni, tekan butang like, tinggalkan komen, dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.